Oke, kita sudah teras Penang Golf Club. Tunggu kawan. Apa kamu? ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير Ada kenuri lain. Ada kenuri lain. Ha? Ada kenuri di KL. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. Cari makan.
Nampak dia. Makan yang tambah. Jangan dong, banyak makan dong. Oh, larat makan. Sila. Ni untuk makan beradak. Ini singgah sana dia. Aku dah tak apa kenal anak-anak saudara ramai. Pakai baju sini pun aku sebenarnya tak kenal. Yang ambil gambar tadi siapa? Ambil gambar kita tu. Yang ambil gambar kita. Anak Ya Allah, dah tak kenal dah. Ni bapak dia. Tadi bapak ni muda lagi. Kita tahu lah. Abang Syah, tolong wish dekat gasbook tu. Tolong wish kat dalam gasbook. Wih apa? Wish dah cakap dalam foto. Cakap, selamat berhenti baru cakap dia kat dalam. Dia- Ikut ni. Punaya bagi ucapan. Dia tak ada tu kan? Tak ada apa? Tak ada gambar kita Tak ada, kan? tak ada. Tapi cakap lah. Tu sebab perkenalkan diri. Okey. Kita buat, jom. Telefon lah. Jom. Ada di suatu ketika bunga melu, masanya akan menjelma, disanjung dan dipuja oleh gadis remaja. Baru kau tahu. Baru kau tahu. Mama kat belakang. Kenal ke saya? Kenal. Panglima mana ni? Ha? Apa? Panglima mana ni? Panglima Manu. Manu. Yelah, orang batu-batu ya. Dia sihat? Dia tak batu. Biasalah. Ya. Tak larat nak jalan. Okey. Makan dulu, you makan dulu. Saya dah makan dah. Mana makan dah? Okey. Wadi lain. Inilah bapak pengantin. Sila sampaikan sepatah dua, tiga patah kata. Alhamdulillah, majlis kita nampaknya berjalan dengan lancar, insya-Allah lah. Semoga majlis ini dapat keberkatan dan pengantin kita pun dapat kesejahteraan sampai ke jannah lah, insya-Allah. Kepada tetamu, kepada tetamu saya mengucapkan ribuan terima kasih lah, sama-sama meraihkan majlis kita ni. terima kasih, tahniah dan bertambah ahli keluarga. InsyaAllah. Cepat naik pangkat. Alhamdulillah, insyaAllah. Okey, terima kasih. Ini adalah mak pengantin. Sila bagi sepatah, dua, tiga patah perkataan. Okey. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu dan kepada saudara mara yang hadir. Terima kasih. Tahniah. Terima kasih. Cepat naik pangkat jadi opah. Ya, betul. Terima kasih Abang ada. Okey, masih adik. Adik kau rumah. Bapak pengantin. Pengantin. Aku belum pengantin. Elfam belum pengantin. Adik. Masih dek. Belajar elok.
Stop. Biar ni 30 ribu lah. Boleh dah. Iyalah. Dah mencurahkan undangan kambunan tertawan kaulah Makan dulu. Ini keluarga damai. di angkasa raya. Oh, itu orang Dayak tu. Alkiu. Sihat. Jahat. Ini Parlimen Stun. Mana tak arah tadi? Nampak tak arah? Dengan yang man. Melintasi disuruh duduk, dijerit-jerit, dibendak-bendak. Suaminya dulu rambut tepung jadi botak. Hulala. Hai, lagi tadi lagi Ramli tu. Tak apa khabar? Sihat. Sihat, alhamdulillah. Dah tak berapa kenal anak-anak buah yang ada ni. Dah. Betul. Hari ni kena jumpa balik ni, kena buat balik. Dia dah tua. Dah. Sampai dah? Dah. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Allah. Makan lempeng dia? Lempeng lah. Dia bukan lempeng, apa nama dia? Ini apa lenggang? Apa lenggang? Apa lenggang? Ayolah dia kena lenggang. Dia kena lenggang-lenggang. Apa lenggang? Habis lagi videonya. Dia mana boleh habis? Kodok ada banyak mana kodok? Esok aku share je dalam YouTube. Pancing. Ku dapat. Ya, aku dapat. Macam ada makanan Macam-macam ada. ya, jaga tradisional. Aiskrim pun ada. Aiskrim pun ada. Okay, terima kasih. Promosi bagus punya ni. Banyak penuh gambar teman Banyak gambar teman, ambil gambar teman. Kedai. Sarah. Dekat Sarah. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Sarah. Daripada okey. Ini dayang-dayang dulang.
Duyung-duyung. Duyung-duyung ke hulu balung? Okey. Terima kasih semua. Letak dah Boleh. Sim lam mim ta dal alif tanga. Selamat datang. Tak boleh tabur lagi dengan empat kan? Kalau datang seorang, macam mak. Selagi sihat. Datang saya bayar pengantin. Tapi yang tu bila jadi pengantin. Kami mengumpat. Umpat depan tak apa. Apa ada sihat. Hei, hulu balang tu broken spoon. Jom, take around. Sudah. Ya. Alhamdulillah. Itu tak apa. Hulu balang Jemput. Sila. Tak boleh nak salah, pegang dua benda. Sila. Dibawa dah. Pending Aziz. Dia kameraman dah sensor. Boleh lalu je. Apa? What? Kenapa nak cik ambil? Mana nak download lah? Videographer tak ambil? Mana videographer ni? Tak ambil, bagi tu. Bagi satu tu. Jangan turun lagi. Dah. Okey? Dia okey tadi. Bridesmaid boleh dekat sikit kot nak masuk. Sat. Sabar. Videographer nak masuk sekejap.
Sini. Sama juga. Sat. Ada tu, ada. Tenang. Ubat dan bunga Paulas sebagai pemberi sifat saja-saja. Tuan-tuan dan puan-puan, perarakan masuk diteruskan dengan barisan Arjuna yang segar serta barisan cinta yang cantik mempersembahkan gulang-gulang hantaran daripada kedua belah pihak. Tuan-tuan dan puan-puan, mengumumkan perarakan masuk pasangan pengantin kita pada hari ini, Fatih Afika dan cinta hatinya Muhammad Ahmad menuju singgasana yang tersedia indah.
Baik, cakap lah. اللهم صل وسلم وزد وأكرم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. بارك الله لكما وبارك عليكما جمعا بينكما في الخير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Berikut merupakan bacaan doa dan juga salawat taslim daripada Ustaz Jamal daripada Masjid Al-Hidayah. Kita ini main berjengket-jengket, semakin lama semakin rancang, bertanjak teguh, bersamping sokit. Sihat. Sihat. Siap, Alhamdulillah. Kalau lama tak jumpa. Ayolah. Daripada Kuantan. Kuantan. Tapi sampai semalam ni. Sampai di mana? KL. Penang. Oh, Penang. Tidur KL semalam. Penang semalam. Besok sekejap lagi gerak balik lah. Tak boleh jam Syah. Jauh-jauh. Tak boleh tak langgar. Berdua je? Ada budak ada. Ada budak-budak. Oh, ada tu. Ada. Bukan banyak budak ya. Bila dah besar badan kau ni? Lambat yang lepas dah. Besar anak daripada mak? Ha? Besar anak daripada mak? Oh, ya. Pinjam baju. Berikan berkatilah meski yang Kakak, shoot kakak sekali. Baru boleh salam. Nak teruskan? Okey. Ada kat Farida. Kat KL. Oh, kat KL. Hujan lah ni. Hujan. Atau dah.
Silakan. Jangan malu. Awak dari sini? Tak apa, makan. Satu yang staf kerajaan KM. Kami kalau tak nak berdua tak ikut. Hadirin sekalian, sementara menjamu selera, saya nak share sikit sejarah ataupun trivia lah tentang kita punya pasangan pengantin pada hari ini. Duduk tak apa. Yang duduk biarkan duduk. Ini semua akan masuk. Pakai ni tak boleh. Boleh je. Yang duduk teruskan duduk. Just pusing je. Pusing je. Pusing je. Pusing je. Yang duduk, yang duduk ada apa? Duduk. Ambil je. Jadi itu maklum awal lah. Kita saya tunjukkan. Satu lagi, Watin, Mantil, jemput semua keluarga akhirnya 14 bulan. Di berapa kali? Kenurinya. Cikgu baru sampai. Banyak penumpi. Ini cik Selat daripada sekolah ni. Dari kebun. Orang berkebun. Banglo siap dah?
Bersambung-sambung. Itulah tak siap. Sikit. Dia tengok ni. Oh, dia sambung ni. Sambung lagi. Sekarang pukul 2.20 petang. Kita akan bergerak balik daripada Kenduri dan akan meneruskan perjalanan pembersambungan ke utara. Sekarang kita nak masuki jambatan